Tempat keempat, Malaysia. Ya, rakyat Malaysia antara yang paling banyak berhutang di Asia dengan kadar 83.8% daripada KDNK. Majoriti hutang datang daripada pinjaman rumah, kereta dan juga kad kredit. Dan sekarang, sistem BNPL pun makin meluas. Dari beli telefon, baju, sampailah makan pun boleh bayar ansur-ansur. Agak pelik kan? Nampak senang, tapi kalau tak dikawal, boleh buat ramai rakyat terperangkap dalam hutang jangka panjang. Sistem BNPL ini sebenarnya telah banyak memerangkap rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja akibat gaya hidup yang ingin memiliki barang mewah. iPhone 17 keluar terus nak beli iPhone 17. Realitinya, ramai rakyat Malaysia masih berhutang bukan sebab semata-mata nak bermewah, tapi sebab kos hidup yang semakin tinggi. Rumah makin mahal, gaji tak banyak berubah dan untuk hidup selesa terpaksa berhutang.